Ada negara-negara kecoh berhadapan dengan bekalan petrol. Malaysia macam mana? Update isu konflik US-Israel terhadap Iran. Saya telah panggil Petronas, Bank Negara, Dozem dan Wakil Wisma Putra MITI serta Kementerian Keuangan. Yang paling ramai nak tahu, cukup atau tidak bekalan minyak untuk negara kita. Buat masa ini, tiada petunjuk mengenai sebarang gangguan terhadap bekalan tenaga domestik negara. Maknanya, bekalan minyak untuk kegunaan semua peringkat, industri maupun pengangkutan adalah cukup. Ini disebabkan tak ada cushion ekonomi secara semula jadi. Malaysia merupakan pengeksport bersih tenaga ataupun net exporter. Secara tidak langsung, Malaysia berada dalam kedudukan yang lebih baik berbanding banyak negara lain untuk menyerap impak sekiranya berlaku gangguan ataupun kenaikan harga minyak dunia. Walau bagaimanapun, kerajaan berwaspada dengan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Semuanya bergantung pada tempoh pergolakan yang berlaku, pergerakan harga minyak dunia yang dipantau setiap jam serta keadaan geopolitik global yang lebih meluas. Apapun, keutamaan segera kita sekarang adalah untuk mengekalkan kestabilan ekonomi, mengekalkan keyakinan pelabur dan melindungi kesejahteraan rakyat dan juga perniagaan kecil.